Gambar gunung dekat coklat Toblerone tu. Inilah dia tempatnya. Kali ni kami dapat merasa pula salah satu Swiss engineering marvel, iaitu Furka Base Tunnel. Sampai di Tash, kita akan naik train pula untuk ke Zermatt. Di sini kita akan membeli satu lagi tiket untuk ke puncak Matterhorn sebelum kita naik lagi satu train yang sangat-sangat sinik, keliling penuh dengan salji, dan lepas tu kita akan sampai di Gornergrat. Jadi kalut macam mana naik atas ni dengan 3 orang budak kecil? Aku tak nak cakap banyak, korang tengoklah dulu. Kereta api ini telah dibuka sejak 1982 dan beroperasi selama 365 hari setahun. Furka Base Tunnel yang mengambil masa 10 tahun untuk dibina ini mempunyai panjang sejauh 15.4 km. Mula-mula ada rasa panik juga. Tapi bila dah naik, lepas tu tengok kiri kanan, pemandangannya Masya Allah. Tak jadi terus nak takut. Tunnel ni boleh bawa kita ke Tash dengan merentasi Swiss Alps yang memendekkan masa perjalanan di antara Canton Valais dan Uri. Jadi sekarang ni kita dalam kereta di atas train untuk menuju ke Tash dan seterusnya ke Zermatt. Tapi Zermatt kata lagi rancak. Menariknya Canton Uri ini, bahasa rasmi yang digunakan penduduk di sini adalah Jerman. Daripada tempat ni, aku boleh kata Switzerland betul-betul mempunyai jaringan pengangkutan yang sistematik. Di sini juga aku ada nampak beberapa stesen minyak seperti Agrola, Shell dan BP bagi mereka yang bercadang untuk menggunakan RV car di Switzerland. Keadaan di Tash Railway Station adalah agak lengang sesampainya kami di sini. Stesen kereta api ini juga mempunyai ribuan tempat letak kereta bagi mereka yang mahu menggunakan kenderaan persendirian ke Zermatt. Macam inilah dia punya shuttle lah. Kita tengok dia punya time. Alright. So ini adalah terminal bus. Tash ni sebenarnya adalah tempat awam terakhir kenderaan berpetrol atau diesel dibenarkan. Inilah dia Matterhorn Gotthardbahn, kereta api yang akan membawa kita ke Zermatt. Wah, nak ke mana ni? Tak lah, wah tak pergi. Kita menaiki Zermatt. Nak ke mana? Nak pergi Zermatt. Going to Zermatt. Albi dakhlat khutna ujir qadgna. Isha pula macam tahu-tahu je kita dah relax semua. Dia pun mulalah mengaum nak susu. Bismillah. Ui, tengok tu cantiknya. Kereta api ni bertolak setiap 20 minit dari Tash dan ia hanya mengambil masa lebih kurang 12 minit untuk sampai ke Zermatt. Budak-budak boki ni. Betul-betul. Hai. Sampai-sampai je di Zermatt, kami semua dah start lapar. Tapi yang paling pening kepalanya, kat mana kita nak buka lunchbox ni? Kita makan je kat Zermatt. Kita tak dapat jumpa tempat makan yang ada shelter. This is the best we can get. Kita makan je dari ni. Kita punya nasi ayam. Let's enjoy our food before we go to Gornergrat. Zas. Masakan rumah orang Melayu original. Inilah di antara perkara yang menjadikan percutian kami kali ini is one of a kind. Lepas dah perkena nasi ayam tadi, kami pun meneruskan lagi perjalanan kami untuk menawan puncak Matterhorn. Okay, ni adalah entrance untuk kita pergi ke Gornergrat. So kita nak naik gunung. Kopi? Cappuccino ke? Untuk pengetahuan korang, Zermatt adalah car free city sejak mulanya bandar ni ada. Apa saja kenderaan yang ada kat sini, kesemuanya menggunakan elektrik, termasuklah teksi dan bas. 69 RM100 seorang. Naik.
Ni RM4 ni. Tengok main ni. Naik tu sekejap saya tengok. Jadi kita nak masuk dah ni. Let's go. Ni. Oh. Kena gerak. Inilah kerja saya mengangkat. Oh tu. Oh belah sini, belah sini. Tu. Siapa kentut ni? Ada di sini. Maknanya kalau sama dia penuh. Where are we going? Tiup muka mama kat situ. Tiup? Ha? Tunjuk muka mama kat situ. Tengok tiup? Pada masa ni, aku terus tahu kenapa Zemat adalah salah satu ski resort yang terbaik di dunia. Bukannya takat salji yang tebal je. Dia punya landscape, bentuk muka bumi dan arkitekturnya terlalu sempurna bila aku tengok. Tempat ni macam sudah ditakdirkan untuk aku cinta. Kenapa? Kenapa? Oh jatuh. Ya. Ambil je lah. Lap dulu. Tiup dulu. Diorang ni memang dah besar baru dapat teringat. Dia dah pergi tempat. Macam mana abang seorang kat situ lah? Apa semua sama lah. Tinggal lantak je. Findelbach Station yang berada di 1,800 meter dari paras laut ini merupakan stesen yang pertama. Bagi dekat anak uncle ya. Kami teruja apabila melihat pokok-pokok pine dan rumah-rumah kayu di kiri kanan kami. Okay. Riffelab. Lepas ni Riffelberg. Riffelab, Riffelberg, Rottenboden dan Gonnegrad adalah 4 lagi stesen yang kereta api ini akan berhenti. So sekarang ni Dinding apa? memang putih je weh. Tak nampak apa weh. Goyang weh. Dia cakap tu dinding. Ya. Allah, ke macam ni? Macam- Memang Snowy kan? Ya, macam tu. Memang tahu juga macam tu. Crazy lah. Ya, crazy. Crazy ke? Crazy. Wish. Oh my goodness. OMG. Punya guide sini mana? Ni lah. Dua-dua dah basah. Kat sini lah. 5 minit lagi. Prepare. Matterhorn Glacier Paradise Cable Car adalah salah satu lagi alternatif untuk kita ke puncak Matterhorn. Boleh main ni kan? Yang boleh main. Rote. Saya tahu dah. Ini tempatnya kalau respect. So macam ni lah keadaan dia. ABB coy. Asia Brown Bovary. Setelah sampai di Gonnegrad. Dan the snow is very thick. Kalau habis kerja ABB ni nak base kat sini lah. Okay. Okay. Aku. Lembab. Aku ada dekat Gonnegrad, which is 3,899 meter. 3,089 meter dari paras laut. Expectationnya adalah kami boleh nampak yang Toblerone punya gunung tu. But actually there's nothing that we can get here actually. So apa sebenarnya kita boleh nampak sebenarnya? You can get me here. Come here. Dia tak nak. Buat awak. Jangan bawa dulu. Memang tebal gila tu snow dia. Dekat atas tu lah kalau korang nak tengok view Matterhorn yang terbaik. Salji ni sebenarnya adalah pemantul cahaya yang baik. Jadi dia boleh pantulkan balik banyak UV light ke mata kita. Itulah sebab mata kita pedih kalau tak pakai spek kat sini. Ini adalah destinasi terakhir kita untuk hari ketiga ni. So kita naik train daripada Tush, naik ke Zermatt, and then sekarang ni kita baru sampai dekat Gonnegrad. Memang mata tak boleh buka bai. Mama tu ambil dalam casing. Terima kasih kepada penaja utama trip kita, Puan Aziza Abdul Aziz. Anak panas tapi you cannot see the Matterhorn. Masa ni mak aku tengah rancak bercakap. Tapi aku lupa mic sebenarnya melekat dekat badan aku lah. Banyak pula cakap lah. Sebenarnya, semasa membeli tiket kami telah diberitahu bahawa Matterhorn tidak akan dapat dilihat dalam cuaca begini. Namun begitu, kami tetap meneruskan hasrat kami untuk naik ke sini.
Mak aku pun sempat lagi order kopi untuk menemani dia masa perjalanan turun nanti. What's up bro? Ui, sedapnya. Careful, it's slippery. Okay. Be careful. 3 person already fall. Agak kecewa sebenarnya because kita tak dapat view Matterhorn. Tapi macam ni lah. Be careful, be careful. Slippery. Yeah, it's slippery. Be careful. Slippery. Ada quite a scene dah dekat lebih 10 orang tau nak jatuh dekat kawasan tu. Saya tunjuk tu kawasan ni memang bahaya gila. Total saya kira body count 18 yang nearly sleeping. Can call product improvement lah. Product improvement on that part. Abang bagi berapa bintang bah ni? 2 je. Mama berapa bintang? Still 5. 5 or 5? Mama Not even 2, 1. 1 star. Paraifa? Ada. Berapa star? 4. Nadi Arena? How many star? 5. You? How many star? I tak rate. No. It's snowing lagi. Tapi tadi tak ramai orang. Sekarang ni dah ramai orang sikit. Sekali lagi salji menemani kami pada hari ini. Di saat dunia sedang berhadapan dengan ancaman kepanasan global, pengharaman penggunaan kenderaan berpetrol dan diesel di sini merupakan langkah yang sungguh terkedepan dari kerajaan Switzerland bagi aku. Keadaan ini membuatkan setiap hidupan kopi aku terasa sungguh memuaskan. Okay, so sekarang ni kita menghampiri Old Town Zermatt. Dia punya architecture dia kayu-kayu sikit. Punya signature tu masih lagi dekat situ, di Old Town. Dia punya main punya aktiviti memang semua adalah outdoor. Macam biasa, my wife support my hobby. So I can say for this trip 95% dia buat lah. Okay, percentage tu. Okay. Di samping tu, terdapat juga kedai-kedai barangan ternama di sepanjang jalan utama ni. It's snowing cats and dog. Walaupun aku tak habis-habis cakap betapa gembiranya kami meredah salji, tapi ada perkara yang agak menyulitkan. Contohnya apabila kami perlu membuka sarung tangan dalam keadaan sejuk untuk membuat satu-satu perkara. Betul ke dia 16 sini? Kita straight je terus. Boleh awak. Baik awak. Kita terlepas yang 5. Kita akan pulang ke Tash. Train dalam 10 minit lagi. Nak pilih yang ni cantik. Tangan Cik. Cium tangan. Salam. Sebelum pulang ke Interlaken, kami juga sempat untuk singgah di surau depan kereta api ini untuk solat. Jadi ini adalah view. So kita bawa balik ke Zermatt. Jalan memang cantik wah. Itu satu, maksudnya betul-betul dia check satu-satu lah jalan dia. Memang tengok ni macam memang every time tak Rasa lubang jalan. ni tak ada. Tak pernah ada bom. Tu ada bus. Kan dia